Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi dekat channel aku. Channel aku macam biasa, tentang pemasangan enjin dan jenis-jenis spek lah. Okey, yang ni enjin EFI block wave dengan head LC tu lah. Dia nak pakai karburator dia ke depan macam tu . Yang ni dia pakai karburator apa yang ada. Tak silap aku karburator dia dalam 30 mm yang ni. Jadi enjin ni aku dah pasang. Sekejap kita tengok exhaust dia pula. Okey, untuk CDI dia guna CDI standard je. Nanti nak pergi adjust minyak . Exhaust dia guna S1R punya exhaust lah. S1R punya exhaust yang 4 valve ni tu. Nampak? S1R. Aduh. Manifold dia 3538 yang ni. 3538. Yang ni aku tak tahu berapa. Yang ni lah, lebih kurang macam ni lah dia punya exhaust. Okey, enjin ni dia pakai kelas tangan . Pakai kelas tangan, bahagian magnet semua standard lah. CDI semua standard sebab dia nak jalan on the road lah hari-hari. Okey, kejap lagi aku nak pergi setting minyak dia. Set on the road. Aku gunakan benda ni. Ni wayar-wayar dia semua ni. Ni AFR punya barang lah. Ni benda ni dah lama aku beli. Ni Redlium ni. Tengok modul dia. Ni. Aku guna ni. Aku pasang. Lepas tu dekat throttle tu nanti aku buat titik-titik dia lah. 0, setengah, suku setengah, lepas tu full. Kita akan pandu dia punya AFR melalui kat sini. Nanti dia akan keluar apa? Keluar bacaan AFR dia. Okey, kejap lagi aku nak pasang benda ni. Aku boleh layan video aku pasang benda ni. Okey, aku nak pasang dia punya barang-barang tu. Nanti tengok lah. Kalau ada function nanti kita hidupkan. Ambil link kiri. Jadi nak tolong aku. Apa nama dia? Ni LSU 49 lah. Ini dia punya sensor kot. Exhaust ni dia datang sekali dengan benda ni. Dengan EFR punya apa ni. EFR ni. Jadi lebih mudah aku nak set up. Nak set minyak tu senang sikit. Okey, panas. Panas berapa dulu. Abang jangan berapa tu. Okey, yang ni bateri aku pakai asing . Bateri nanti aku tahu kat bakul dia. Aku pakai bateri macam ni . Bateri lipo. Kalau korang tahu, tahu lah. Bateri lipo. Baik, yang ni untuk baca dia punya minyak . Sebab dia tengah baca dia punya sensor. Dia tengah panaskan sensor tu. Nanti dia dah panas, dia akan read lah. Nampak? Yang ni AFR. Yang ni voltage dekat tu lah. Dekat bateri lah. Bacaan lagi satu tu apa tu? Apa panggil dia? Lambda. Bacaan lambda. Yang ni AFR lah. Macam biasa lah. Yang biasa dyno pakai tu. Yang ni kepada volt juga lah. Berapa nak pakai. Nanti nak cakap lebih-lebih pun aku tak pandai sangat. Tapi aku tahu tengok lah. Ini volt dekat bateri tu lah. Yang ni lambda. Okey, aku dah pasang nanti. Aku bagi tengok dia punya perjalanan tu macam mana. Okey. Okey, keadaan dia macam ni lah. Bila aku dah pasang dekat body motor, dalam keadaan belum start lagi lah. Nanti kalau tengok pada ni memang minyak banyak tak cukup lah. Nanti kita akan start dan kita akan running dan tengok baca AFR lah.
Spek dah besar dah lain. Okey, tadi dah selesai aku set minyak guna AFR meter tu. Memang banyak beza dan minjet dia naik banyak daripada 130 daripada 130 pergi ke 165. Lebih kurang macam itulah, banyak dia punya naik lebih kurang dalam 35 mata untuk setup yang tadi. Bagus saya guna AFR meter tu sebab kita, macam aku buka 3 kali carburetor. 3 kali carburetor setup, lepas tu kita cuma berpandukan pada nombor AFR dengan lampu guideline tu. Contoh kalau macam aku setup yang tu antara warna biru dengan warna hijau kalau dia dah masuk warna oranye, warna merah tu makna dia dah terlampau. Kalau warna oranye tu dah lean sangat, warna merah dia dah tak cukup Okey, untuk enjin ni semua dah selesai. Jadi aku pun tak rajin nak set minyak, tapi sebabkan spek dah besar 4 valve, jadi memang akan ada saiz yang ketara bagi minjet, sebab karburetor dia pun baru saiz 30, sedangkan piston dah 65. Maknanya kalau untuk spek 65, biasa karburetor aku akan pakai 32 atau 33, lebih kurang macam itulah. Jadi memang perlu kita set balik minyak tu. Kadang-kadang kalau kita rasa tu rasa macam cukup. Tapi bila kau dah pasang meter tu, baru tahu yang selama ni apa yang kau rasa cukup tu sebenarnya tak cukup pun, ataupun berlebih ke. Kadang-kadang mungkin ada orang yang faham benda macam tu, macam aku tak rider, jadi aku memang berpandukan meter tu. Itu adalah yang lebih baik InsyaAllah. Okey, video aku sampai sini je dulu InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Assalamualaikum, bye bye.